Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Perlis, Raja Berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Ke arah rakyat Perlis bermentaliti kelas pertama dalam tindakan. Salam JPN Perlis, sehaluan menerajui kecemerlangan. Salam Perlis Lead, salam Malaysia Madani. Ni hao ma, vanakkam, sawadika. Selamat datang ke Cikgu Old School, siri podcast istimewa Dek Sempena sambutan Hari Guru 2025 yang bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Nostalgia, hikmah dan suara Cikgu Otai. Cikgu Old School ialah sebuah siri podcast yang mengetengahkan kisah-kisah inspirasi daripada para pendidik berpengalaman lebih 30 tahun, figura hebat yang telah membentuk jati diri dan jiwa generasi terdahulu melalui pendekatan yang tulen, berprinsip dan syarat dengan nilai-nilai murni. Tajuk ini dipilih sebagai simbol penghargaan penuh kasih kepada golongan pendidik old school, mereka yang bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi turut memahat nilai, akhlak dan semangat perjuangan dalam diri anak bangsa. Dan hari ini, kita amat berbesar hati menerima tetamu istimewa, seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia pendidikan negara. Beliau pernah menerajui Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia dan kini menyumbang sebagai Pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan. Dengan ini, jom tuan-tuan dan puan-puan saya perkenalkan seorang figura hebat yang handsome, segak lagi bergaya dan saya rasa ya Allah macam tak percaya Tuan Datuk dah pencen. Siapakah beliau? Okey, saya perkenalkan sekali lagi. Beliau ialah Datuk Dr. Amin bin Senin, seorang pendidik sejati, pemimpin berwibawa dan insan yang teguh dalam prinsip. Apa khabar Datuk hari ini, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Ceria Datuk hari ini, semangat Ya, semangat. Datuk dengan cerita ada mesyuarat pagi tadi kat Pagi tadi ada Erin. mesyuarat. Jadi dengan itu kita Terima grab kasih lah, terima kasih jemput saya dalam sesi of ini. course lah, kita mencari ni cikgu-cikgu old school yang orang kata yang hebat suatu ketika dahulu, sekarang pun hebat bukan dulu saja. Jadi kita naklah mendengar perkongsian daripada Datuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya cerita sikitlah latar belakang Datuk. Okey, Datuk asal Sabah dan kelulusan Datuk dapat ijazah sarjana muda sains dan pendidikan matematik daripada USM. Ijazah sarjana sains dalam pembangunan sumber manusia UPM, Dr. Falsafah PhD dalam perancangan pembangunan sumber manusia UMS Sabah. Dan kejayaan Datuk dan sumbangan sebelum ni sebagai pengarah IAB, Institut Amin Baki, Timbalan Rektor Institut Pendidikan Guru Malaysia, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia daripada 19 Oktober 2017 sehingga 21 Disember 2019. Pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan MPPK 2023 hingga 2025. Dan yang terkini, Datuk merupakan Profesor Adjung di Pusat Pengajian Pendidikan UUM antara 2025 hingga 2027. Dan jangan lupa, sesiapa yang follow sosial media Datuk, Facebook, Datuk juga seorang pengasas Connecting Dots Learning CDL. Betul kan Datuk? Betul. Nanti kita nak dengar perkongsian dengan Datuk hari ini. Okey, jadi Datuk juga mendapat pengiktirafan Tokoh Maulidur Rasul Negeri Sabah tahun 2024 ya Datuk. Tahniah Datuk, saya rasa masih tidak terlambat untuk kami mengucapkan tahniah kepada Datuk. Terima kasih. Dan anugerah ini sebagai pengiktirafan atas sumbangan cemerlang Datuk dalam bidang pendidikan dan pembangunan insan. Jadi Datuk, adakah Datuk tidak sabar nak berkongsi hari ini? Ya, gitulah kira-kira. Alright, jom. Okey, Datuk memulakan kerjaya dunia pendidikan sejak tahun 1984 Datuk kan? Saya baru lahir 1985 tu. Baru umur setahun. Muda lagi kan? Jadi pastinya banyak kenangan dan kata apa detik-detik bersejarah yang mengiringi langkah awal itu. Jadi boleh Datuk kongsikan bersama kita di sini bagaimana permulaan kerjaya Datuk sebagai seorang pendidik dalam kata apa? Awal-awal itu kan, dan apa cabaran-cabaran yang Datuk telah lalui. Silakan Datuk. Terima kasih sekali lagi. Menarik jugalah bila saya himbau balik. Soalan tu bagus. Mengimbau saya balik pengalaman saya mula-mula jadi cikgu. Sebenarnya saya jadi cikgu masuk tu tahun 83. Hujung tahun. 84 tu dia punya
pelantikan dia lah. Okey, betul. Saya rasa benda ni Posting penting. 83 lah Datuk. Ini 83 akhir, 84 tu jawab pelantikan. Okey. Masuk awal. Tetapi saya rasa satu benda yang saya gembira dapat kongsi pada hari ini. Bila saya himbau balik pengalaman jadi cikgu di peringkat awal. Pada ketika itu saya dihantar agak luar bandar sikit. Bukan bandar, di luar bandar. Dengan saya tidak boleh bayangkan dengan sekarang lah. Sebab pada ketika itu semuanya serba kekurangan. Betul. Kekurangan. Kapur tulis, papan hijau. Semualah itu, jangan ceritalah semua yang kapur tulis, yang cetak, itu semua Datuk pakai lalu kan? gelai, apa pakai itu boleh tengok lah. Tapi yang pentingnya pada ketika itu, yang ini yang saya nak kongsi dengan guru-guru baharu ni. Pada ketika itu bila saya pergi sekolah itu, saya tidak melihat apa yang sekolah itu tak ada. Apa yang sekolah itu tak boleh sediakan. Jadi saya punya mentaliti pada ketika itu memang saya target saya macam mana nak bantu anak murid tu. Dan kebanyakan anak murid itu di luar bandar. Memang luar bandar lah dan memerlukan guidance kan. So jadi yang itu yang menyebabkan saya rasa bila saya dah ada sekarang ni, bila tengok guru-guru baru ni, dia bertanya apa yang tak ada. Pada ketika itu saya juga tanya apa yang tak ada. Saya fikir macam mana saya nak bantu anak-anak murid saya ni. Jadi sekolah dengan apa Datuk? Dia sebut kan sekolah. Apa dia? Sekolah Datuk posting dulu. Sekolah di luar bandar, SMK Tenggilan. Dia di luar bandar. SMK? Tenggilan. Kepada cikgu-cikgu kot yang daripada situ dengar. Dengar perkongsian alumni ni. Ya, ketika itu sekolah pun sekolah menengah tapi menumpang di sekolah rendah. Dia menumpang pada ketika itu. Kaju. Tapi tak apalah, yang penting pada saya pada ketika itu ialah saya melihat pada ketika itu dengan sumber macam sekarang bila ada internet. Kita nak dapatkan semua tu ada, tapi pada ketika itu bayangkan yang ada pada ketika itu yang saya ada ialah ilmu yang saya dapat ketika di universiti itu saja. Itu saja. Jadi macam mana saya nak apply ilmu yang ada tu menyesuaikan dengan suasana yang ada itu cabaran. Dan banyak trial and error. Tetapi yang tidak pernah hilang ialah semangat saya untuk membantu pelajar. Rupanya yang itu saya belajar. Rupanya anak murid kita ini, dia bukan tengok kita ni baik tak baik mengajar, tapi bagaimana kita punya kesungguhan mengajar tu yang menjadi dia punya, yang menarik dia. Kan kita punya cara kita, keikhlasan kita itu yang dinilai oleh anak murid kita. Bukan kecanggihan kita mengajar itu. Kecanggihan mengajar itu kedua. Tapi keikhlasan kita. Kan kadang-kadang kita jadi guru, kita marah. Tapi dia tahu marah kita itu bukan marah yang mendera dia. Marah dia itu untuk memastikan dia belajar kan. Kalau kita beri dia hukuman dan sebagainya, itu dia lihat dalam bentuk yang positif. Jadi yang message yang nak sampaikan ialah bila kita pergi ke sebuah sekolah itu, saya banyak sekolah menengah saya pergi juga dan jadi guru ni. Soalan yang sentiasa kita tanya, apa misi sebenar kita jadi cikgu ni? Misi kita nak mengajar anak didik. Jadi bila itu jadi misi kita, dia tak akan bertanya apa yang tak ada, apa yang ada, itu kemudian jadi kan. Itu kita akan fikirkan caranya. Jadi pengalaman itu banyak mengajar saya. Datuk boleh sharing lagi tak? Tambah lagi. Itu di sekolah kan? Macam mana selepas di sekolah? Kan? Sebab pada ketika itu masa kita bukannya yang pagi sampai tengah hari tu. Dengan anak murid sepanjang masa kan. Kebetulan pula ketika itu pelajar saya duduk dekat dengan sekolah kan. Pagilah. Pagi pergi sekolah sampai tengah hari. Kemudian petang tu aktiviti dengan murid. Malam. Pergi malam tu kita dengan murid kita kelas malam dan sebagainya. So jadi boleh dikatakan kerja guru tu walaupun kita tak berada di sekolah, tapi sebenarnya boleh dikatakan sepanjang masa itu dia. So jadi kita kena terima hakikatnya. Guru hakikatnya begitu. Ibaratkan guru ini, so itu disebut guru ini ialah ibu bapa yang kedua. Apa maknanya? Maknanya ibu bapa tak pernah berhenti jadi ibu bapa. 24 jam. 24 jam. itu maksudnya. Itu maksudnya tu. Maknanya tanggungjawabnya tu. Jadi memang kita nampaklah betapa orang kata peranan seorang guru itu
kata memberi impak yang besar dalam kehidupan anak-anak murid. Yang kedua, betul, ibu bapa yang kedua kan. Okey Datuk, semestinya Datuk ada pengalaman selepas di sekolah kan. Kemana Datuk selepas itu? Ke PPD, ke Jabatan Pendidikan? Saya pernah ada di PPD dan juga di GPN. Yang ini dia berbeza sikit. Yang ini mungkin kalau saya kongsikan pada rakan-rakan. Ketika saya di sekolah itu, salah satu saya punya di sekolah tu saya jadi pengetua pun pernah. Pengalaman jadi pengetua ni saya ada saya ada berapa sekolah? 4 sekolah. SMK Tenggilan, kemudian sekolah yang kedua di Taun Gusi, kemudian di Labuan, kemudian di Kelinggang 4. 2 sekolah tu jadi pengetua. 3 sekolah jadi pengetua, 1 sekolah biasa. 5 sekolah. Sekolah semua penuh. 5 sekolah. Kat mana Sabah? Di Sabah juga, semua di Sabah. Semua penuh yang pertama tu saya lah pioneernya, guru pioneernya. Semua penuh Sabah. Alumni. So jadi pengalaman jadi pengetua dengan jadi guru besar, jadi guru ni. Yang ini saya rasa guru-guru kita pun ada pengalaman tu. Dia bila kita jadi guru ni, kita nak melakukan, terutama guru muda ya, dia semangat nak merubah sekolah itu tinggi. Dia nak buat perubahan anak murid dan sebagainya. Semangat dan saya pun kan? Semangat tu ada. Jadi bila saya nak melakukan perubahan, saya perlukan sokongan dan sebagainya kan. Jadi kadang-kadang tak dapat. Tapi saya tak kecewa lah. Cuma dalam hati saya berkata pada ketika itu, tak apa, tunggu saya jadi pengetua. Jadi gitu. Nanti kan? Jadi bila saya jadi pengetua kan saya merasakan saya melakukan perubahan. Jadi bila saya jadi pengetua di 3 buah sekolah yang saya teringat maknanya kita in charge macam mana kita nak nak melakukan perubahan. Dan cabaran jadi pengetua ni pun berbeza jadi guru kan. Betul. So jadi bila kita jadi pengetua, the next level kita ialah PPD. Betul. Dan banyak yang kita perlukan kadang-kadang GPN dan PPD tidak dapat support. Bukan dia tak mau support, tak dapat support sebab dia fikir sekolah banyak lagi kan. Jadi ketika jadi pengetua tu saya fikir, kalau saya jadi PPD, saya lakukan perubahan ni sebab di PPD itu ada kan yang boleh membantu. Jadi maknanya level-level itu menyebabkan pengajaran pada saya. Di mana kita berada, kita sentiasa melihat yang di atas untuk membantu kita melakukan perubahan. Sampai GPN pun sama juga. Saya melihat di kementerian. Sampai di kementerian tu, sampai saya jadi KPPN. Lepas KPPN, siapa lagi? Saya lah yang tertinggi. Jadi maknanya level itu begitu kan. So, jadi message yang sampaikan bila kita buat ini. Memang kita mengharapkan bantuan daripada level-level yang di atas. Tetapi satu yang saya pelajari ialah perubahan itu sebenarnya. Kalau kita nak buat, dia tidak bermula dari sana. Dia bermula dari sini. Maksud saya kita. Diri sendiri. Dan kita, perubahan itu bermula daripada bidang pengaruh kita. Kan? Jadi kalau kita tidak melakukan perubahan daripada bidang pengaruh kita, mengharapkan orang lain melakukannya, memang dia akan jadi lambat dan kita akan kecewa. Itu satu. Yang kedua, bila kita di peringkat awal, saya guru muda tu, guru baru tu, banyak benda yang saya nak buat. Saya nak buat idea bercambah-cambah lah. Banyak perubahan yang kita nak buat. Begitu juga bila saya jadi PPD. Tapi akhirnya pengajaran yang saya peroleh ialah perubahan itu bukan besar mana yang kita nak buat, tetapi kita buat kecil tapi memberi impak yang besar dan berterusan. Jadi perubahan yang kecil itu akan memberikan ripple effect, maknanya dia akan berterusan. So jadi nak melakukan perubahan dalam pendidikan ini, betul kita perlu punya semangat yang jauh lah untuk melakukan. Tapi bila perubahan itu bermula daripada langkah pertama yang kita buat dan kita teruskan, insya-Allah dia akan memberi kesan. Dan kita akan nampak nanti selepas kita keluar baru kita nampak kesan yang gini. Baru nampak kan. Baru nampak. Okay, Datuk cakap Datuk pernah jadi pengetua kan di beberapa buah sekolah. Jadi macam mana sempena Hari Guru lah kan? Macam mana Datuk tackle guru-guru untuk orang kata apa, bekerjasama untuk mudah apa saja program? Bagus. Soalan yang bagus. Ketika saya jadi pengetua, saya belajar banyak benda. Sama ada berhadapan dengan parent dan sebagainya. Saya pergi dengan parent dulu yang paling mudah. Satu ketika saya jadi pengetua ni,
parent ni kan marah-marah banyak kan. Marah-marah banyak. So jadi ada satu ketika itu parent tu datang pergi sekolah marah-marah, dia marah pengetua apa semua kan. Jadi saya panggil dia masuk pergi bilik saya. Jadi bila masuk pergi bilik saya, kebiasaannya apa yang berlaku daripada pengalaman saya, pengetua duduk di meja dia, apa itu parent tu duduk di sebelah meja tu kan. Rupanya itu psychologically tidak begitu. Pengalaman saya lah tidak begitu tepat sebab ada barrier, meja tu menjadi barrier untuk kita bercakap. So jadi apa yang saya buat, saya letak dia di seti bersebelahan, bukan berdepan, bersebelahan. Oh, rupanya banyak membantu saya. Pertama bila kita buat dia bersebelahan, dia tak boleh nak marah kita. Mana orang boleh marah gitu kan. Bila ke depan dia marah sebab dia dari segi itu satu tips tu ya kepada pengetua-pengetua. Dari segi fizikalnya tu kita berhadapan, memudahkan dia untuk express. Bila sini dia kita nampak lebih close dan kita boleh sentuh dia apa semua kan, nampak, dan dia boleh tone down dan kita boleh bercerita. Itu pengalaman lah, itu tackle dengan parent yang marah-marah. Tapi kebanyakan parent bagus. Yalah. Kebanyakan parent. Ada ketikanya yang begitu. Maksud saya mesejnya ialah cara kita tackle itu kan. Cara kita tackle itu kita belajar psikologi tapi kita tak apply. Itu maksudnya. Dekat universiti kan ada psikologi pendidikan kan tu kan. Kita apply. Masa itulah. Rupanya barrier untuk kita berkomunikasi itu walaupun meja, kalau boleh kita tak perlu ada tu kan. Jadi dia nampak lebih dihormati kan. Begini. Kemudian dengan guru-guru ni guru-guru ni kalau kita jadi pengetua, saya dulu berpendapat peringkat awal saya mula-mula jadi pengetua kan, kita akan ada jumpa dengan guru yang rajin, guru yang lambat nak kan bergerak apa semua tu kan. Dia macam-macam jenis guru kan. Sehingga kan bila saya nak berpindah ke sekolah baru tu, saya menganggap saya tak akan jumpa guru serajin macam ini dan tak akan jumpa guru yang macam ni. Saya anggap begitu kan. Rupanya bila saya pindah pergi sekolah yang berikutnya, ada juga guru yang rajin macam yang dulu dan ada juga guru yang bermasalah macam guru. Jadi sebenarnya kita tidak boleh mengharapkan, satu ini untuk pemimpin sekolah ya. Jangan mengharapkan pergi sekolah itu kita tidak ada masalah. Memang ada masalah dan banyak cabaran. Memang banyak cabaran. So memang tanggungjawab kita sebagai pengetua itu ialah, sebab itu pengetua itu mesti ingat ya, yang melantik dia itu ialah ketua pelajaran KPPM. Pengarah pelajaran Malaysia tu, KPPM yang lantik. Bila KPPM lantik itu maknanya dia mewakilkan tanggungjawab itu kepada pengetua untuk menyelesaikan masalah di peringkat sekolah. Betul. Maknanya KPPM dia tak boleh selesaikan masalah di peringkat sekolah. Jadi bila dia tanda surat tu, dia mewakilkan tanggungjawab untuk menyelesaikan di peringkat sekolah tu ialah kepercayaan diberikan. Kepercayaan diberi untuk menyelesaikan. Sebab itu sebagai seorang ketua ni, dia mudah saja sebenarnya. Mudah daripada segi, kalau kita ingat, kalau kita jadi ketua ini ialah kita sebenarnya yang guru-guru kita dan orang lain yang ada di bawah tanggungjawab kita itu, dia nak tengok bagaimana kita menyelesaikan masalah. Decision making itu yang diberi perhatian. Sebab itu kalau pengetua itu tidak boleh buat decision making, problem sekolah. Ataupun dia membuat poor decision making, pun bermasalah. So jadi decision making ini adalah salah satu senjata penting yang perlu dimanfaatkan oleh pemimpin di peringkat sekolah supaya dapat mengarahkan sekolah itu dan semua orang bekerja dalam keadaan yang betul. Itu satu. Yang kedua, bila di peringkat sekolah pelajaran yang saya dapati ialah jangan habiskan masa kita membebel kepada orang yang bermasalah. Ataupun kalau murid yang bermasalah. Sebab itu saya selalu sebut banyak kali dengan pesan saya kepada pengetua-pengetua guru besar ni, bila dalam perhimpunan itu, focus on the positive thing. Bukan kita tidak mengakui ada masalah disiplin. Ada, tetapi bukan tempatnya kita berbicara membebel tentang masalah disiplin ketika perhimpunan. Sebab
daripada kalau kita ada 600 orang pelajar tu, mungkin yang bermasalah tu 30 je, yang the rest tu 500 lebih tu tak ada masalah. Jangan diabaikan yang okey tu, So, fokus yang problem je kan. Jadi kita, diorang nampak di pemimpin sekolah ini dia always berikan penumpuan kepada the positive. Maksudnya kalau kita nak membina budaya, kita bina from the positive part. Tapi kalau bayangkan setiap hari pengetua pergi sekolah, dia bercakap tentang masalah itu, masalah ini, masalah dia jadi dia kata pengetua ni tak ada lain masalah aja. Tak seronok. So itu tak seronok sebab itu memberikan image. So itu pengalaman saya. Bukan maknanya dulu ketika saya jadi pengetua saya tak marah, saya marah juga. Tapi berdasarkan daripada itu saya belajar, oh tidak, rupanya kita kena buat begini. Ada ketikanya. Sebab itu kalau kita ada orang tu bermasalah dalam mesyuarat guru tu, kalau boleh avoid highlight dia punya tu, panggil the person itu pergi pejabat. Di bilik guru tu kita bincang soal yang macam mana nak buat kerja secara positif. Okay. Maknanya tak perlulah sound dia dalam meeting ke. Tak boleh sound. Kalau itulah. nak cakap sekaligus, okey, sebagai peringatan cukup. Tapi cukup sekat tu, lepas tu the rest of mesyuarat yang 2 jam itu tumpu pada benda yang positif. Itu yang Datuk kata jangan membebel tu kan. Sebab bukan mudah mesyuarat, panggilan mesyuarat kan. Jadi kalau kita panggil mesyuarat untuk yang tidak produktif, merugikan kita. So jadi banyak benda-benda seperti humanistik punya pendekatan itu. Sebab itu saya selalu sebut, dalam mesyuarat ni, decision making tu berlaku di peringkat akhir, bukan di awal mesyuarat. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita bermesyuarat tu, awal-awal lagi kita dah buat decision making, orang tak akan bercakap lah. Orang tak akan beri semangat. Tetapi bila decision making tu berlaku di peringkat akhir, maknanya kita menarik pendapat pelbagai jenis orang kan. Kemudian baru buat decision. Tanggungjawab sebagai pengetua ialah decision making itu bukan di awal mesyuarat. Decision making itu berlaku di akhir mesyuarat. Itu maksudnya. Dia punya mesejnya ialah memberi peluang the participant. Sebab itu dalam konteks sekarang kita bincang soal leadership, kita panggil leadership yang melibatkan pandangan semua orang kan. The middle leadership kan. Distributed leadership. Ini kita mengambil kira pandangan. Terutama zaman sekarang, zaman generasi sekarang ni, saya perhatikan golongan muda ni dia banyak idea. Betul. Idea dia orang bercambah-cambah kan itu kan. Jadi kita manfaatkan idea dia tu. Bukan semua idea tu kita boleh apply kan, tetapi at least memberikan kita hint macam mana kita nak boleh. Sebab didengar. Okey, Datuk sebut tentang apa? Leadership kan. Okey, nak promote sikit lah. Datuk juga ada menerbitkan buku Datuk kan, 2 buah buku khas untuk guru dan juga pemimpin sekolah. Tajuk Datuk, buku Datuk Kebijaksanaan Guru dan juga Kebijaksanaan Pemimpin Sekolah. Betul Datuk? Jadi kepada guru-guru dan juga para pemimpin sekolah, jangan lupa dapatkan buku Datuk di mana Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2025 di mana Datuk? PWTC. So kalau nak jumpa Datuk, macam artis Datuk kita kan. Kena datang PBAKL nanti tu nanti Datuk post kat Facebook Datuk tu bila Datuk berada di KL Datuk So supaya kepada anda yang minat nak beli buku, memang suka sangat pembacaan macam itu, datang jumpa Datuk. Okey tu. Buku tu dia tak berat, dia santai sebab dia berbentuk reflection. Saya memberikan panduan apa benda yang nak reflect. So jadi maknanya dia baca buku tu pun tak berat lah. Dia banyak menggesa dia untuk macam mana buat reflection apa yang saya buat sekarang sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin, insyaAllah lah. Kita percaya kepada anda yang tengok podcast hari ini, Datuk baru kongsi sikit tu. Jadi nak tengok lebih, nak tahu lebih, kena beli buku Datuk. Okey Datuk. Seterusnya kita tahu Datuk sebelum ni pernah orang kata menjawat jawatan sebagai Timbalan Rektor di IPGM dan juga Datuk sebagai pengarah Institut Aminuddin Baki. Jadi boleh Datuk kongsikan dengan kita kat sini perbezaan orang kata apa macam dekat IPG mendidik bakal-bakal guru. Jadi dekat orang kata apa dekat IAB pula mendidik barisan pentadbir. Jadi kat mana orang kata apa perbezaan ataupun macam mana Datuk serapkan ataupun amalkan budaya apa saja yang berkaitan. Silakan Datuk. Ya, sebenarnya saya nak kaitkan dengan yang peringkat awal, peringkat sebagai guru, kemudian di IP sebagai guru baharu, melatih dan juga sebagai pemimpin. Satu benda yang the common apa itu
yang perlu diperlukan sebagai seorang guru, sebagai seorang pemimpin sekolah ataupun yang baru dilatih di IB ataupun di APG itu ialah semangat untuk meningkatkan profesionalism. Maknanya kalau dalam istilah dibincangkan orang ialah pembelajaran sepanjang hayat. Lifelong Lifelong learning. So, jadi saya tengok itu di antara kekuatan kita sebagai guru. Dia always try to improve dia punya diri dia sebagai seorang guru dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dia. Sebab itu ketika saya di IAB, di antara perkara yang saya lihat ialah dulu di peringkat awal IAB ni, peringkat pegangan IAB ni, kebanyakan dia punya latihan kepada kepada guru itu, kepada pemimpin sekolah pada ketika itu lebih berbentuk apa yang saya panggil managerial, pengurusan kewangan, audit dan sebagainya, pembangunan, itu pada ketika itu memang diperlukan. Kita punya pengetua dan pemimpin sekolah ketika itu diperlukan. Sebab itu saya ketika itu meletakkan satu pembangunan profesional guru pemimpin sekolah tu mesti ada satu aspek lain yang diperkuatkan yang saya panggil aspek profesionalism. Satu aspek manajemen, satu profesionalism. Sebab itu kalau kita tengok di IAB itu dipanggil leadership and management. Kan, leadership and management. Management itu lebih kepada pengurusan harian dan sebagainya kan. Tapi bila leadership itu maknanya is the professional part. Apa maksud professional part? Sebab itu kita kena tanya balik. Saya selalu tanya, kalau kita kita tanya soalan yang paling basic, kenapa sekolah itu diwujudkan? Kan, kenapa sekolah itu diwujudkan? Itu soalan paling basic kan. Kenapa sekolah itu diwujudkan? Dan kita tanya yang paling basic, kenapa PPD itu wujud? Kita tanya lagi, kenapa JPN itu wujud? Kenapa kementerian itu wujud? Kan? So akhirnya tu, kalau kita tengok kewujudan KPM itu, dia tak wujud KPM ni kalau tak ada JPN. JPN tak wujud kalau tak ada PPD. Betul tak? PPD tak wujud kalau tak ada sekolah. Jadi semua sekolah tu tak wujud kalau tak ada murid. Jadi maknanya the basic thing kepada kita punya tanggungjawab sebagai profesional ialah bagaimana kita memastikan tanggungjawab kita kepada murid itu yang saya panggil misi pendidikan. Misi pendidikan kita itu kan. So jadi kalau kita sebagai guru kita tahu misi kita ialah untuk memastikan pendidikan murid itu adalah keutamaan kita. Tak kira kita di mana kita berada pun. Kan, tak kira apa cabaran yang kita hadapi. So balik tadi kepada kepada IAB tadi tu, saya tanya begitu jugalah. Saya tanya, okey. Manajemen satu hal. Tapi di sekolah ini, manajemen kelas, pengurusan kewangan semua itu adalah supporting kepada pembelajaran murid. Jadi yang utama di sekolah itu ialah pembelajaran murid itu mesti berlaku. Hubungan di antara guru dengan murid itu mesti berlaku dengan baik. Yang lain ni supporting. Walaupun pengurusan kewangan kita bagus dan sebagainya, tapi kalau pembelajaran murid dalam bilik belajar itu tidak berlaku, maknanya nothing happen. Kan? Mungkin keceriaan kita baguslah, keceriaan di sekolah tu ialah untuk membina kondisi pembelajaran. Kan? Jadi yang penting tu pembelajaran tu. Sama juga pemimpin sekolah. Sebab itu di IAB yang saya tekankan pada ketika itu, selain daripada kita bincang soal manajemen, yes, important, tapi leadership is more important. Why leadership is more important? Because leadership itu ialah memberikan arah ke mana kita nak bawa kita punya pengurusan itu. Jadi leadership, sebab itu kita jadi ketua ni, maknanya kita menentukan ke arah mana kita nak bawa. Ibarat pilot. Kalau pilot bertanggungjawab sebagai penumpang, habis mati satu kapal. Dia tak tahu, bila dia tanya, you nak ke mana, saya pun tak tahu bagaimana. Sebab dia pilot, dia tahu ke mana nak bawa. Tahu hala tuju. So jadi that's professional punya responsibility kepada pemimpin. Sebab itu banyak saya bincang
soal DIB pada ketika itu kami banyak bincang soal pemimpin transformatif dan sebagainya kan, membincang tentang hala tuju. Yang pertama sebagai pemimpin sekolah ini hala tujunya ke mana. Dan yang kedua yang saya selalu tekankan ialah continuous improvement. Sebab itu pengetua-pengetua pada ketika itu bagaimana dia meningkatkan pembangunan profesionalnya. So itu ketika di IPG pula, saya balik tadi yang misi pendidikan tu, tanggungjawabnya itu kan. Sebab itu pada ketika itu saya menekankan pembangunan profesionalism dan juga saya menekankan kepada jiwa pendidik. Now, bakal-bakal guru kan kat situ. kepada bakal guru dan guru yang ada. Sebab itu kalau boleh saya kongsikan, kenapa saya develop satu kepercayaan dalam diri saya. Bila kita sebut kita sebagai seorang guru yang punya jiwa pendidik ini, saya dapat merumuskan 3 benda berdasarkan pengalaman saya. Seorang guru yang berjiwa pendidik ini dia ada 3 ciri penting. 3 kepercayaan, belief dia ada. Satu, dia percaya bahawa human dignity pelajar itu perlu dibangunkan dan dipelihara. Ketika itu saya gunakan Karamah Insaniah loh. Ya. So, Karamah Insaniah lama dah sebenarnya. saya dah guna lama dah. Datuk dah guna. Saya guna lama dah Karamah Insaniah ni, human dignity ni. Betul. Saya guna lama. Sebab apa? Kalau kita sebagai guru tidak menghargai human dignity pelajar kita, maknanya kita tidak punya jiwa pendidik. Sebab tu ditanya pada saya, macam mana cara kita boleh menunjukkan kita punya kepercayaan tu terhadap human dignity anak murid kita. Saya tanya balik. Ini pengalaman saya. Macam mana kita nak mengangkat human dignity anak murid kita tu? Beri dia ilmu. Beri ilmu tu kan sebab basic seorang yang berilmu itu menyebabkan terangkat dia punya kemuliaan. Misalnya, beri dia ilmu sebab dia mengeluarkan daripada kejahilan, kebodohan dan sebagainya, beri ilmu. Lagi, apa dia? Nak mengangkat dia punya human dignity. Beri dia kemahiran. Kemahiran membaca, kemahiran menulis. Dia tak boleh membaca dan menulis kan, dia itu menyebabkan human dignity-nya akan stagnan atau mungkin boleh jatuh. Kan? Jadi beri ilmu, beri kemahiran. Itu kan tanggungjawab cikgu. Betul. So jadi kita mesti ada kepercayaan itu. Dan yang ketiga apa yang kita mesti pastikan supaya dia terangkat dia punya human dignity, karamah insaniah. Didik akhlaknya. Akhlaknya itu kan mengangkat dia punya human dignity. Sebab itu saya percaya kalau guru yang punya jiwa pendidik itu dia bertanggungjawab mengangkat karamah insaniah anak muridnya, human dignity anak muridnya, dia akan lakukan apa saja. Sebab itu merupakan sumbangan terbesar dia yang dia bawa sampai dia mati di akhirat nanti. Wah, itu pahala besar kepada dia sebagai guru. Itu satu, mengangkat. Yang kedua, kalau yang orang yang punya jiwa pendidik yang bagus ini, dia percaya potentiality setiap anak murid itu. Maknanya setiap murid itu ada potensi untuk berkembang. Kan Tuhan beri kita ni, ya Allah, macam-macam potensi tu. Betul. So selain daripada ibu bapa dia, siapa lagi yang paling dekat untuk membangunkan potensi dia? Yang tidak mengekang dia berkembang? Kita lah. Gurulah. So jadi kalau kita tidak ada jiwa untuk menggilap potensi anak murid kita, maknanya kita tak ada jiwa pendidik. Dan yang ketiga apa dia? Yang berkaitan dengan yang saya sebut sebagai, kita percaya bahawa educability. Educability ni maknanya setiap anak didik kita tu boleh dididik. Sama ada dia ada kekurangan daripada segi panca indera. Masing-masing ada potensi masing-masing kan. Dari pembelajaran yang lambat itu semuanya boleh dididik. Semuanya boleh dididik. Tetapi kalau kita kata kita sebagai guru, kita apa saya panggil kita give up. Wah, sayang kan. Sebab saya selalu percaya yang dalam Islam pun clear, bukan sangat kepada output dia itu, tetapi effort yang kita beri untuk mengangkat dia kan. So 3 dia punya human dignity, dia punya potentiality-nya dan juga educability-nya adalah teras kepada jiwa pendidik. Dan ini yang saya terapkan dalam
pendidikan awal di IPG itu secara subtle. Dan saya percaya yang ini bukan kepada guru di IPG, guru-guru yang dah Dekat veteran pun universiti. perlu digilap balik dia punya Betul. jiwa pendidiknya itu Betul. kan. Nak kena sentiasa bagi semangat tu kan. Sebab cabaran banyak Betul, menyebabkan Datuk. dia tenggelam Sebab tu semua. saya pernah dengar guru-guru ni dia tak, orang kata apa, jangan stay kat satu tempat terlalu lama. Kan dia kena macam try lah berubah, berhijrah. Macam Datuk lah. Daripada asal guru, lepas tu Datuk try jadi pemimpin, ni masuk ke PPD, dan Datuk lalu semua pengalaman-pengalaman kata setiap peringkat tu kan. Dan satu perkara, setiap peringkat yang selalu ini, saya juga banyak melakukan kesilapan. Ya, kita belajar tu kan. Jadi tapi kita belajar daripada kesilapan itu, kita improve, belajar. Bukan maknanya bila kita buat tu terus-terus perfect, tak ada. We learn a lot from kita punya experience. Seronok lah dengan pusing Datuk hari ni. Kan? Okey. Baik, dah settle tentang Datuk punya sebagai IPG dan ni kan. Okey, kita pergi ke ketika Datuk menduduki kerusi Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Tentunya Datuk orang kata menuntut keteguhan prinsip, kebijaksanaan dasar dan juga ketangkasan kepimpinan. Jadi, apakah pencapaian Datuk boleh kongsikan ketika menjadi KPPM? Yang kata apa Datuk rasa banggalah dapat buat waktu itu. Pertama ya, yang saya belajar bila saya jadi KPPM, ini personal experience. Macam ingat tak mula-mula saya sebut, ketika saya jadi guru tu, saya selalu mengatakan saya akan boleh buat perubahan ni kalau saya jadi pengetua. Kemudian saya jadi PPD, ingat tak yang itu kan? Kemudian kita bisa jadi DJPN, kemudian pergi di IPG dan sebagainya kan. So all this thing mengajar saya sebenarnya perubahan itu boleh berlaku di semua peringkat. Dan yang kedua, it's impossible even as a KPPM sebagai pengarah, you boleh membuat perubahan sesingkat mungkin dan secepat mungkin. Sebab satu saya dapati, pendidikan ini dia adalah social activity. Social activity ini maknanya dia melibatkan manusia. Melibatkan manusia ni susah tau. I give you an example. Saya ini botol ya. Kita nak buat perubahan, saya nak pindah ke sini. Boleh kan? Mudah aja. Boleh. Senang kan? Angkat je kan? Angkat je kan? Mudah. Tapi kalau manusia duduk di sini, suruh dia pindah pergi sini, jatuh dulu. Dia banyak dia punya Liku-liku kata orang Kedah tu songehnya banyak dah. Betul. Dia songeh sebab dia manusia. Dia manusia ya. Bila dia manusia ini, dia banyak dia punya faktor-faktor kan. Perasaannya dan sebagainya kan. Jadi itu menyebabkan, sebab itu bila perubahan dalam pendidikan ni yang saya sebut dia adalah social activity, sebab dia lambat, perubahan tu lambat. Dia sistemik, dia budaya perubahan budaya. Sebab itu dalam kalau kita belajar dalam teori perubahan kepimpinan dan sebagainya itu, perubahan itu dia ada dua jenis perubahan. Satu kita panggil structural punya perubahan, satu kita panggil cultural, budaya. Yang paling sukar ini budaya. Dan yang structural ini mudah. Kita boleh mudah macam di sekolah kita buat peraturan ini, itu semua structural kan. Kita boleh pindah kelas apa semua itu structural, mudah. Tapi bila sampai kepada perubahan sikap, perubahan cara bekerja, perubahan cara berfikir, dia mengambil masa. Dia mengambil masa, sebab itu memerlukan kesabaran. So yang itu saya dapati. Kenapa umpamanya bila kita buat satu perubahan dasar di peringkat kementerian itu, untuk dia sampai ke sekolah itu kadang-kadang sampai 5 tahun, 6 tahun pun tak sampai lagi. Itu perubahan sebenarnya. Sebab dia itu dipanggil cabaran pelaksanaan. Kan? Sebab saya pada ketika itu saya menggunakan, ketika saya jadi KPPM, saya menggunakan istilah apa tau? Kalau kita buat, ketika saya di bahagian kurikulum, bila kita menatarkan kurikulum, apa yang kita buat selalu dalam perubahan itu berlaku pencairan. Ingat tak? Kita sebut kecairan kan. Tetapi dalam masa yang sama juga, saya dapati bahawa penataran daripada atas ke bawah ni bukan saja menyebabkan kecairan berlaku, tetapi juga pemekatan berlaku.
menyebabkan perubahan itu semakin sukar dilaksanakan. Ini pengalaman saya ni, pemekatan dia dari segi kurikulum umpamanya. Katalah di peringkat kementerian mencadangkan kita buat perubahan A. Okey. Bila sampai ke DGPN, dia nak buat yang terbaik. Dia bersaing kan di kalangan GPN. A yang tadi A itu ditambah pula A+. Sebab GPN dia kan dia nak menonjol kan, dia tambahlah A+. Kemudian bila sampai pergi PPD, PPD itu pun dia nak jadi hebat daripada PPD lain, dia jadi A++. Kemudian bila sampai ke sekolah, sekolah pun dia nak hebat daripada sekolah lain, A++++, itu yang cikgu punya kerja bertambah tu. So jadi ini yang saya sebut sebagai pemekatan. Niatnya bagus tetapi menyebabkan kerja tu semakin banyak. Jadi sebab itu perubahan itu semakin sukar, bukan saja kecairan maklumat berlaku, tetapi juga penambahan kerja yang unnecessary itu. So, sebab itu saya cadangkan supaya dilihat balik ini kan. So jadi akhirnya saya mengambil pendekatan ketika saya jadi KPPM. Saya tak boleh buat semua benda, tapi saya fokus kepada satu dua benda. Sebab jawatan Ketua Pengarah Pelajaran Pendidikan itu adalah mata rantai. Ya, kita ada rantai, ada mata. Jadi saya hanyalah salah satu mata rantai itu saja. Selepas tu ada KPPM lain, ada KPPM lain. Jadi dia akan menyambung tugas tu. Jadi KPPM ini tak bolehlah buat semua kerja, dia mesti fokus. Ya. Nampak tak? Jadi saya fokus benar-benar. Fokus saya pada ketika itu ialah yang berkaitan dengan berkaitan dengan pembangunan profesionalisme guru. Sebab itu ketika itu saya bincang soal PLC. Ya. Saya bincang soal PLC. Kemudian saya bincang macam mana transformasi sekolah, punya membincang budaya. Saya fokus saja benda-benda seperti itu. Dan kalau ingat pada ketika itu yang agak bukan kontroversial lah, yang saya menekankan soal pentaksiran bilik darjah PBD. Saya fokus itu. Saya mengembalikan semangat PBS itu. Saya ini di antara, bukan benda yang lain saya tak ambil perhatian, tapi saya fokus. Jadi bila saya fokus ini penting juga pengajaran kepada pemimpin sekolah dan sebagainya. Bila kita nak buat perubahan tu, kita mesti ada fokus. Kalau tak ada fokus nanti guru-guru di bawah akan pening. Dia tak tahu sebenarnya pengetua kita ni nak bawa kita ke mana. Dia kata kan, dia tak hala tuju. So jadi fokus. Jadi sebab itu mungkin di antara yang orang ingat saya ni sebab saya fokus benda tu. Jadi nampak. So jadi setiap level itu banyak menyumbang kepada pengalaman saya bila jadi KPPM tu. Saya gunakan semua pengalaman daripada bawah ke atas ini untuk saya melaksanakan tanggungjawab sebagai KPPM itulah. Hebat Datuk. Hebat sungguh. Seronok dengar. Okey Datuk, setelah Datuk bersara, sekarang Datuk memegang jawatan sebagai pengerusi Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan kan. Jadi Datuk kini berada di posisi strategik untuk mencorak masa depan pendidikan negara. Jadi sebagai pengerusi ketika inilah sekarang kan, apa fokus utama Datuk dalam memajukan sistem pendidikan negara? Saya ketika saya ada share sedikit dalam saya punya Facebook tu. Di antara perbincangan awal saya dengan Yang Berhormat Menteri, saya memberikan pandangan pada beliau, fokuskan kepada 3 benda, saya kata. Yang itu juga di antara tanggungjawab MPPK lah yang kita bawa. Pertama saya kata dalam perubahan pendidikan ini ada 2. Satu perubahan dasar, satu perubahan dari segi pelaksanaan. Saya kata fokuskan Yang Berhormat Menteri di peringkat awal ini, saya kata berikan tumpuan kepada memperkukuhkan delivery system. Sistem pelaksanaan. Sistem pelaksanaan melibatkan GPN, PPD dan even di peringkat sekolah. Dan alhamdulillah Menteri mengambil kira yang itu dan mengukuhkan delivery system. Kalau boleh saya kata di peringkat awal ini jangan umumkan wawasan-wawasan yang besar. Sebab bila kita umumkan wawasan-wawasan yang besar itu, dia akan menyebabkan guru-guru di peringkat awal ni ada lagi benda baru kan. Jadi dia bayangkan tugas baru. So jadi alhamdulillah Menteri nampak, boleh perhatikan Menteri dia tidak banyak membincang soal dasar-dasar yang besar. Saya kata kita fokuskan kepada
bagaimana mengukuhkan plan pembangunan pendidikan yang ada saja. Kita start daripada situ dan kita kukuhkan dia punya delivery system. Dan kami di peringkat MPPK dengan kawan-kawan yang ada tu membantu Yang Berhormat Menteri bagaimana membantu dia melihat dari segi delivery system tu kita boleh perkukuhkan. Dan alhamdulillah itu fokus kita lah pada ketika ini, dan dah habis ni pun kita dah itu. So kita dah ada lebih daripada 5-6 laporan yang kita serahkan pada menteri untuk melaksanakan ini. Dan untuk pengetahuan, laporan kita bukan untuk publik, laporan kita untuk menteri dan juga untuk pengurusan KPPM. So jadi yang itu, jadi kami banyak membantu dari segi itulah, memberikan idea bagaimana kita mengukuhkan delivery system. Itu penting dalam memartabatkan lagi sistem pendidikan negara kan Datuk kan. Yang kata majlis lah, barisan majlis ni lah yang membantu sebenarnya. Okey Datuk, pada tahun lalu Datuk telah dianugerahkan sebagai tokoh Maulidur Rasul Negeri Sabah. Rasanya masih tidak terlambat untuk kita ucapkan tahniah. Terima kasih. Jadi macam mana sebenarnya Datuk boleh kongsikanlah dengan kita siapakah sumber inspirasi di sebalik tabir Datuk? Orang kata bagi semangat, orang kata apa? Macam mana yang katanya kaitannya yang mencerminkan sumbangan Datuk dalam pendidikan tu? Silakan tu. Saya pun dia peringkat awal tu bila saya dicadangkan tu dan yang Berhormat Menteri di Sabah yang jaga bahagian agama tu mencadangkan saya rasa kerdil lah. Saya kata Allah, sikit sangat sumbangan saya ni. Tapi nampaknya dia nampak sumbangan dia nampak sumbangan tu kepada pendidikan dan sebagainya kan. So jadi saya tolak sebenarnya, tapi dia bukan tolak dengan hormat lah. Saya kata sebab ada lagi orang lain kan, tapi orang kata orang tak juga kan. So saya ucap terima kasih lah. Tapi pada saya sebenarnya kerajaan negeri pada saya memberikan perhatian tentang pendidikan. Dan bila dia mengangkat saya sebagai tokoh mahal hijrah di peringkat negeri itu, saya menganggap itu sebagai penghormatan kepada bidang keguruan yang membantu anak murid kita, dan saya hanya sebagai penyambung usaha itu saja. Kan, jadi dia lihat itulah saya lihat maknanya satu pengiktirafan kepada pendidik kita yang ada di sekolah. Ada je tu yang menyanjungi Datuk. Jadi bila tengok Datuk dapat tokoh tu, wah ini kita punya idola ni. Kan secara tak langsung Datuk kan memberi sumber inspirasi kepada guru-guru, para pendidik di luar sana yang Datuk mesti tak kenal, daripada dia orang kenal Datuk. Okey. Baiklah Datuk, sekarang Datuk memegang jawatan sebagai Profesor Adjung di Universiti Utara Malaysia tu kan. Jadi aku kata bagaimana Datuk melihat peranan ini dalam menyumbang kepada pembangunan pendidikan di peringkat universiti pula? Saya tanya juga bila saya ditawarkan menjadi Profesor Adjung tu, ialah saya tanya sebab apa. Jadi di antaranya sebab pengalaman itulah dia kata. Jadi pengungsian pengalaman dengan pihak universiti kan. Dan mungkin peluang saya lah untuk berhadapan dan juga membantu bakal-bakal guru yang ada di universiti kan. So jadi itu juga di antaranya, dan juga memberikan sumbangan dari segi idea bagaimana kita mengukuhkan pendidikan guru-guru di peringkat universiti dari segi kurikulum dan sebagainya. Tapi yang selalu saya harapkan ialah bagaimana umpamanya rakan-rakan kita di universiti, para pensarah kita banyak membuat penyelidikan dan sebagainya ini kan. Yang kita perlukan di peringkat sekolah ini ialah menerjemahkan theoretical punya knowledge itu menjadi practical knowledge di peringkat sekolah. Dan saya rasa ini di antara cabaran besar kita di Malaysia. Guru-guru kita tidak dapat memanfaatkan ilmu yang ada di universiti itu secara praktikal di peringkat sekolah sebab penterjemahannya itu tidak banyak. Model-model itu tidak banyak kan. So rakan-rakan kita di universiti banyak sumbangannya dari segi perkembangan body of knowledge dalam pendidikan, dalam pedagogi dan sebagainya kan. Tetapi penterjemahannya itu saya rasa perlu diperkukuhkan. Mungkin dalam konteks ini saya boleh
memberikan idea dan sumbangan lah. Maknanya dari peringkat universiti sendiri ada orang kata apa, fokus-fokus tertentu yang perlu diikuti kan, maksudnya ikut peringkat level murid-murid ataupun pelajar-pelajar universiti. Okey Datuk, anak-anak muda hari ini banyak yang memulakan langkah sebagai guru. Kalau kita tengok nak masuk maktab saja pun ramai dan ada yang tak berjaya. Jadi semua bersemangat nak jadi guru. Kan, okey. Boleh Datuk sharing ataupun bagi nasihat kepada guru-guru muda yang baru memulakan kerjaya dalam bidang pendidikan, especially cikgu-cikgu Gen Z. Silakan Datuk. Okey, dia semua level guru lah, generasi muda dan yang akan datang pun generasi Z ke apa semua ni kan yang akan datang. Kalau dia nak jadi cikgu ni, sebab bila jadi cikgu, kerjayanya dia akan meningkat nanti, sama ada dia jadi guru baharu, novice dan sebagainya, sampai mungkin jadi pengetua, jadi pemimpin, jadi PPD dan sebagainya. Satu yang saya pelajari sebenarnya, orang tanya saya, kenapa boleh sustain semangat jadi guru ni kan. Yang saya rasa lah, bila saya fikir pertanyaan tu bagus sebab menyebabkan saya reflect balik apa dia. Yang saya selalu mengukuhkan saya punya semangat jadi guru ni ialah contribution. Sumbangan sebagai seorang guru. Sumbangan seorang guru, seorang pendidik. Mengikut peringkat di mana kita berada. Jadi every time saya berada di sekolah, saya selalu tanya apa the best contribution yang saya boleh berikan kepada sekolah itu. Kan? Kemudian bila di mana kita berada itu, kewujudan kita itu, kehadiran kita itu dinilai orang berdasarkan contribution kita. Orang nampak lah. Orang nampak the sekecil-kecil contribution itu yang orang nampak contribution itu. Ketika saya jadi PPD pun begitu juga, contribution. What is the best contribution yang boleh saya? Maknanya saya berusaha memberikan sumbangan yang terbaik. Ketika saya jadi pengetua pun apa sumbangan saya? So jadi akhirnya saya bertanya, sampai saya jadi KPP, what is the best contribution that can I give to the Kementerian dan untuk pendidikan? So jadi itu yang menyebabkan saya berterusan. Sehingga saya lepas saya pension pun masih ada. Saya tanya, what is contribution yang saya boleh teruskan untuk memastikan membantu pendidikan, khususnya untuk membantu guru-guru. Sebab itu selepas saya pensiun, saya wujudkan CDL, menggerakkan rakan-rakan yang guru yang dah bersara tu, bagaimana kita nak contribute untuk membantu kita punya guru-guru kita yang masih dalam sistem itu untuk terus kekal sebagai seorang guru yang berkualiti. Datuk, kongsikan sikit tentang Connecting Dots Learning, CDL. Connecting Dots Learning. Pengasas Datuk. Connecting Dots Learning ini ketika saya bersara tahun 2019 itu, saya dah ada perbincangan dengan 3 orang kawan. Saya ingin membuat contribution kepada, seperti saya sebut tadi, PLC kan? PLC itu macam mana nak membantu pembangunan profesional guru itu. Di peringkat mereka lah nak bantu, sebab guru-guru kita ini memerlukan support system yang seperti itu. So jadi sebab itu saya menggunakan CDL ini, kita memanfaatkan digital learning sebagai kita punya asas. Kalau pergi pejabat saya tu ada, kita tulis itu. Kita making meaning through digital learning, itu kita punya tagline itu. Making meaning through. Sebab kita menggunakan kesempatan itu, 2019 tu kita dah wujudkan benda tu, COVID 2020 ya. Betul. Jadi kita teruskan. Jadi sebab kita dah ada idea tu, kita teruskan. Dan kita buat CDL. CDL ni ialah perkongsian cikgu bantu cikgu. Peer-peer kan, peer. Tapi kita kalau di peringkat kementerian kita gunakan professional learning community. Tapi bila di CDL tu kita panggil professional learning network secara jaringan. Jadi guru-guru dapat. Jadi setiap perkongsian cikgu setiap minggu, hari Khamis, hari Rabu, hari Khamis itu kita ada 5 pusat perkongsiannya di kalangan guru-guru, dan dia kongsi benda yang the best practices yang dia telah buat di peringkat sekolah, bukan theoretical so jadi kongsi begitu. So kita dah masuk tahun yang kelima, kita punya accumulative participant daripada guru-guru tu, tanpa kami sedari
dah more than 200,000 lah partisipan yang akumulatif itu. Dan video tu pun dah lebih dekat 900 video rakaman lah. Banyak lah. Sebab itu dah saya bincang dengan Timbalan Ketua Pengarah untuk dimasukkan. Kita sedia berkongsi di Delima. So jadi ini alhamdulillah rakan-rakan guru yang dalam sistem dan yang dah bersara ini membuat. Itu satu. Satu lagi yang kita buat juga, kita ada kursus yang agak panjang tentang bagaimana melatih bimbingan instructional coaching. Kita dah ada 2 kohort. Dah 2 kohort tu ramai tu. Satu kohort dalam 30, jadi 2 kohort sebab dia mengurasa dalam 6 bulan 7 bulan gitulah. Kita buat secara online dan juga secara bersemuka. Semuanya free. Itu seronok tu. Kita bantu cikgu-cikgu kan. So, jadi alhamdulillah nampaknya sokongan tu ada dan berkembang dengan baiklah. Kepada cikgu-cikgu yang nak join ataupun baru nak dengar tentang Connecting Dots Learning, boleh rujuk Facebook Datuk Dr. Amin Senin, sebab dekat situ Datuk selalu berkongsi tu banyak info-info yang terkini. Datuk memang jenis aktif punya orang. Macam tu. Okey Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana bersudi bersama-sama kami di hari yang indah hari ini. Okey, kami datang dari jauh semata-mata untuk orang kata apa, nak colik Datuk juga untuk sesi podcast kita hari ini. Okey, baiklah. Jadi satu perkongsian yang sangat bermakna, kisah Datuk Dr. Amin bin Senin menggambarkan bahawa seorang guru tidak pernah bersara dari bertanggungjawab mencurah ilmu dan membina insan. Dari buku latihan bergaris 2 ke bilik mesyuarat dasar, perjuangan seorang cikgu old school tetap konsisten, mendidik dengan kasih, memimpin dengan nilai. Buat semua pendengar, semoga episod ini memberi inspirasi dan menyemarakkan kembali semangat kita dalam mendidik generasi baharu. Jadi, jangan lupa untuk terus bersama kami dalam episod-episod Cikgu Old School yang lain sepanjang Mei ini bersempena sambutan Hari Guru 2025. Jadi dengan ini saya Arifah Raedah mengucapkan terima kasih atas kesetiaan anda. Jadi selamat menyambut Hari Guru, Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.